Bismillah. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita dalam video kali ni. Pernah tak geng terfikir, kita tengok seseorang tu, luaran dia nampak sempurna, ibadah dia terjaga elok, tapi dalam masa yang sama, perangai dia tu keras, sombong dan cepat sangat nak menghukum orang lain. Kan? Macam ada sesuatu yang tak kena? Soalan ni sebenarnya dah lama sangat tergantung dan jawapan dia, ia bukanlah benda baru. Jawapannya terletak pada satu kerangka lama yang sangat berkuasa, tapi ramai di antara kita yang mungkin dah terlepas pandang atau terlupa. Kerangka ni sebenarnya datang daripada satu ajaran yang jadi asas, iaitu sebuah perbualan antara Nabi SAW dengan malaikat Jibril AS yang masa tu datang dalam rupa seorang manusia. Dari situlah terbongkarnya rahsia tentang 3 sendi utama dalam kehidupan kita. Dalam hadis tu, kita diajar tentang 3 dimensi kehidupan. Yang pertama, Islam, iaitu amalan luaran kita. Apa yang kita buat dengan anggota badan kita. Yang kedua, iman, kepercayaan dalaman, apa yang tersemat kuat dalam hati kita. Dan yang ketiga, ihsan, iaitu kualiti hati dan kesedaran diri kita. Geng, perasan tak kita selalu sangat dengar orang cakap pasal Islam dan iman. Solat kena jaga, puasa jangan tinggal, akidah kena betul. Tapi yang ketiga ni, ihsan. Inilah kunci yang sering kali dilupakan yang menyebabkan keseimbangan hidup kita jadi tempang. Ihsan ni kalau nak faham dengan lebih mudah, ilmunya dipanggil tasawuf. Jangan takut dengan nama tu. Maksud dia senang je. Ilmu untuk menyucikan hati. Tazkiyah an-nafs. Satu proses untuk kita cuci jiwa kita ni daripada segala penyakit batin yang mata kasar kita tak nampak. Apa dia penyakit-penyakit tu? Macam sombong, rasa diri kita lagi hebat, dengki, tak boleh tengok orang lain senang, riak, buat baik sebab nak menunjuk-nunjuk. Benda-benda ni lah yang sebenarnya merosakkan kita dari dalam, walaupun luaran kita nampak cukup sempurna. Inilah perang dalaman yang kita semua hadapi setiap hari. Okey, jom kita tengok lebih dalam. Kalau dimensi ketiga ni, bab hati ni, kita abaikan, apa akan jadi? Imam Malik pernah pesan, kalau kita hanya belajar hukum hakam, fiqh, tapi tak belajar ilmu hati, tasawuf, kita akan jadi rosak. Nampak tak? Amalan luaran mungkin nampak sempurna, tapi hati kita sakit. Inilah puncanya lahir sikap keras dan rasa sombong tadi tu. Jadi, persoalan paling penting sekarang, kenapa bahagian yang sangat mustahak untuk kesihatan rohani kita ni selalu sangat dipinggirkan? Atau lebih teruk lagi, kenapa ia diserang? Puncanya sebab ada gerakan-gerakan moden yang sangat literal yang menolak mentah-mentah ilmu penyucian hati ni. Bagi mereka, semua ni cuma amalan rekaan, tambahan yang sesat. Dan senjata utama yang mereka selalu guna ialah perkataan bid'ah. Apa saja amalan yang tak disebut sebiji-sebiji secara literal terus dicop sebagai bid'ah. Mereka terlupa yang nama-nama ilmu macam fiqh, tauhid, itu semua pun disusun selepas zaman Nabi SAW. Tapi tak siapa pun kata ilmu-ilmu tu bid'ah, kan? Dan inilah tuduhan-tuduhan utama mereka. Mereka akan labelkan apa saja yang berkaitan dengan rohani sebagai rekaan, sebagai syirik atau sebagai meniru agama lain. Matlamat mereka, geng, adalah untuk membina satu versi agama yang kering kontang dan keras yang hanya ikut tafsiran literal teks semata-mata dan menolak terus dimensi batin dan rohani. Sikap yang keras dan mudah sangat menghukum orang lain ni sebenarnya bukan benda baru. Ia ada persamaan dengan satu kumpulan dalam sejarah yang dikenali sebagai Khawarij. Nabi SAW sendiri dah bagi amaran tentang mereka. Ibadah mereka nampak hebat, tapi hati mereka keras dan mereka sangat mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Jadi, apa akan jadi pada sesebuah masyarakat bila teras rohani, teras hati ini dicabut dan dibuang? Kesannya, kita boleh nampak depan mata kita sekarang. Masyarakat kita dulu hidup dalam harmoni, yang muda hormat orang tua. Sebab apa? Sebab dia berseimbangkan ketiga-tiga sendi ni. Fiqh, tasawuf dan adab. Tapi sekarang, bila fahaman yang kering dan literal ni mula masuk, kita jadi mudah sangat berpecah. Yang muda dah berani kurang ajar dengan orang tua dan kita lebih fokus nak cari salah orang daripada nak cari jalan untuk bersatu. Dan inilah akibatnya yang paling besar. Wujudlah satu bentuk kepercayaan yang luarnya nampak betul, tapi kosong dari sifat belas kasihan dan rendah diri. Sebab bila hati tak terjaga, ibadah kita tu hanya jadi macam kulit tapi tak diisi. Inilah punca sebenar lahirnya sikap keras dan rasa diri lebih baik dari orang lain. Jadi, macam mana kita nak perbaiki semua ni?
Jalan untuk pulang ke pangkal jalan sebenarnya tak rumit. Ia bermula dengan usaha kita untuk mencari semula ilmu yang lengkap dan seimbang. Geng, carilah ilmu yang seimbang. Jangan cuma fokus pada hukum hakam, tapi kita tinggalkan bab hati. Belajarlah dari ulama-ulama tua yang betul-betul faham dan amalkan ketiga-tiga sendi agama ni dalam kehidupan seharian dipa. Sebab pada akhirnya nanti, apa sebenarnya yang kita nak bawa bila kita bertemu dengan pencipta kita? Bukan amalan hebat untuk ditunjuk-tunjuk, bukan ilmu yang banyak untuk dibanggakan, tapi seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, satu-satunya benda yang laku di sana nanti ialah qalbun salim, hati yang sejahtera, yang bersih. Ingatlah geng, matlamat utama kita dalam hidup ni bukanlah untuk nampak sempurna di mata manusia. Seluruh perjalanan kita, semua amalan dan kepercayaan kita, semuanya adalah persediaan untuk satu saat yang paling penting tu. Saat kita membawa hati yang bersih untuk bertemu pencipta kita. Jadi, soalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Hati kita ni dah betul-betul sedia ke untuk pulang? Alhamdulillah, tinggi geng. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.